Sejarah menyaksikan satu lagi kepungan yang hampir berjaya semasa pendudukan Belanda di Melaka oleh gabungan Armada Johor Riau bersama Selangor dan Rembau. Pada Februari 1784, Raja Haji Fisabilillah mengobarkan panji-panji jihad di Melaka setelah berjaya mengusir armada Belanda dari perairan Riau 2 tahun sebelumnya. Tapak Sekolah Henry Gurney, Jabatan Penjara Malaysia ini menyimpan sejarahnya tersendiri. Di situlah lokasi pertempuran hebat apabila tentera Belanda menggempur kubu Yang di-Pertuan Muda Johor Riau, Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah gugur syahid terkena tembakan dalam serangan Belanda itu. Menurut penduduk kampung Ketapang, beliau disembadikan di kawasan ini bersebelahan medan pertempuran 18 Jun 1784 itu. Terdapat sumber lain menyebut beliau dikuburkan di Bukit Melaka. Zakaria bin Saleh membesar di kampung Ketapang ini. Tanah pusaka keluarganya dulu memanjang hingga ke pantai. Usianya 76 tahun. Telah 4 dekad dia menjalani kehidupan sebagai nelayan sekembalinya dari merantau di Christmas Island. Sekali-sekala ke kawasan tanah terbiar ini menziarahi kubur yang terletak berhampiran rumahnya ini, mengingati diri kepada alam barzah. Dia percaya di sini bersembunyinya Panglima Perang Bugis, Raja Haji Fisabilillah, seperti yang diceritakan turun-temurun. Masa Pasir ni dulu nak buat hospital Melaka dulu, agak saya dalam umur 6 tahun, memang dah ingat lah. Dalam pasir ni macam bertadi merah. Saya main, dia kata, ingat kau pokok. Pak saudara marah, dia kata, "Hei, kau main ni buat apa? Itu darah orang mati berperang dulu," dia kata, "darah dia." Terus saya tak berani dah. Dia macam bertadi, tak tahu dah sama ada dia mati syahid ke. Pertempuran berlaku dalam kawasan Sekolah Henry Gurney di kawasan bersebelahan. Kawasan ini merupakan perkuburan para pejuang yang gugur. Memang ada jumpa parang, arwah Pak Saudara jumpa parang dia kembang ujung. Kemudian pangkal kecil, siap ada penangkil dia. Memang tajam parang dia tu. Dulu. Parang tu tak tahu macam mana dah raib. Yang ada kan jumpa tulang, dia pindahkan kawasan belah hujung tu makin. Mana yang ada ni, tanah yang bukit ni semua masih banyak lagi bawah ni. Pelan Kota Melaka 1792 ini menyenaraikan lokasi makam Raja Haji Fisabilillah yang ditandakan di lokasi bernombor 20. Kami menjejaki lokasi tersebut. Ia dipercayai berada di persekitaran bekas kediaman rasmi dan pejabat Gubernur Belanda di Bukit Melaka ini. Okey, kalau kita tengok Bukit Melaka sendiri, dia merupakan sebuah kawasan pentadbiran yang digunakan oleh Belanda. Dan sepanjang lereng Bukit Melaka kita melihat tinggalan-tinggalan makam milik Belanda yang pastinya sekiranya orang-orang pembesar mereka dimakamkan, mati maka dimakamkan di Bukit Melaka, dikhususkan untuk orang-orang pembesar-pembesar di kalangan mereka. Dan kita melihat Raja Haji Fisabilillah selepas terkorban di Teluk Ketapang dimakamkan juga di Bukit Melaka, mungkin sebagai satu penghargaan Belanda sebab Raja Haji adalah pembesar yang di-Pertuan Besar daripada Kerajaan Johor Riau. Tidak lama selepas dikebumikan di sini, jenazah Raja Haji Fisabilillah telah dipindahkan oleh keluarganya ke Pulau Penyengat di Riau.